sebagai Indonesia? Kesian, miskin. Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Aduh, manalah nak tengok perlawanan Malaysia ni. Korang tengoklah. Sampaikan siaran langsung untuk ASEAN Championship tak ada weh live Malaysia. Selama bertahun-tahun, perbandingan Indonesia dan Malaysia selalu menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Mulai dari ekonomi, nilai mata uang, hingga dunia olahraga. Salah satu perdebatan yang paling sering muncul di media sosial adalah soal nilai tukar ringgit Malaysia yang memang lebih tinggi dibandingkan rupiah. Tidak sedikit warganet yang menjadikan hal tersebut sebagai simbol bahwa Malaysia lebih unggul dalam berbagai aspek. Yang ini Rp100.000, yang ini RM50 Malaysia. Nominalnya lebih tinggi Rp100.000 Indonesia, tapi nilainya lebih tinggi RM50 Malaysia. Yang ni nol dia 5, yang ni nol dia cuma 1 je. Tapi lebih tinggi ni harganya. Kenapa bisa macam tu? Anda itu tidak berguna hanya sebagai lap-lap tai. Ya? Hanya sebagai ibaratkan hanya sebagai tisu tandas. Duit rupiah Anda itu kalah dengan duit taka Bangladesh. Duit rupiah Anda itu hanya sebagai lap-lap bontot. Namun sebuah ironi muncul ketika ASEAN Championship 2026 bergulir. Kali ini yang menjadi sorotan bukan lagi soal kurs mata uang, melainkan hak siar pertandingan yang justru memancing perdebatan di seluruh kawasan Asia Tenggara. Di saat antusiasme pecinta sepak bola sedang memuncak untuk mendukung tim nasional masing-masing, Indonesia sudah memiliki penyiar resmi yang menayangkan pertandingan secara legal melalui televisi nasional dan platform digital. Para pendukung timnas Indonesia tidak perlu kebingungan mencari siaran, karena akses pertandingan telah tersedia sejak turnamen dimulai. Sementara itu, di Malaysia, muncul keluhan dari banyak penggemar Harimau Malaya karena belum adanya penyiar resmi yang menayangkan pertandingan pada awal kompetisi. Aduh, manalah nak tengok perlawanan Malaysia ni. Korang tengoklah. Sampaikan siaran langsung untuk ASEAN Championship tak ada weh live Malaysia. Tapi korang mesti tertanyalah, abang mana nak tengok untuk Malaysia punya perlawanan? Aku sarankan korang tengoklah siaran dekat negara lain. Ada orang kata download RCT punya Indonesia punya app, korang boleh tengok dekat sana. Korang boleh tengok dekat Brunei pun boleh, RTB iaitu Radio Television Brunei. Korang boleh tengok dekat RTB boleh, tapi kena switch dia punya orang kata negara dia tu. Singapura pun boleh, boleh tengok dekat Mediacorp channel atau Mi Watch, atau Thailand pun boleh. Lepas tu korang boleh tengok dekat One Football pun boleh, ada France, Germany, England semua ada. Korea pun ada Sport TV. Jadi China pun ada, Vietnam pun ada, Timor Leste pun ada guys. Jadi korang boleh tengoklah saya langsung untuk perlawanan ni. Dan Malaysia tak ada, sorry to say. Dan mungkin korang tertanyalah kenapa Malaysia tak ada. Sebab RTM sekarang ni dia fokus untuk sukan Commonwealth. Jangan salahkan RTM tau. RTM tak salah. RTM sekarang ni diorang fokus untuk sukan Commonwealth. Sekarang ni berjalan sukan Commonwealth. Tapi ada satu orang kata company ni tak tahulah, daripada Piala Dunia sehingga sekarang ni tak ambil-ambil langsung. Aku tak nak sebut siapa, korang pandai-pandai lah. Patutnya mereka ni yang ambil. Tapi macam biasalah, nanti orang katalah buat apa kita beli, orang kata ya yang ni kan tak ada function langsung. Tak tahulah, korang pandai-pandai lah cakap. RTM dia sibuk dengan sukan Commonwealth. Aku tak salah ke RTM, tapi yang lagi satu ni aku tak tahu kenapa dia tak ambil. Korang tengok Piala Dunia hari tu pun diorang tak ambil. Ini tak ambil lagi, ini tak ambil lagi. Korang jangan terkejut, FIFA ASEAN Cup nanti diorang tak akan ambil. Nanti perlawanan JDT semua dia ambil. Wey, mana live? Kata suruh sokong. Mana live? Wey! Wey, mana live? Kami nak sokong tapi live tak ada. Tenang bang-bang semua. Kami tengah adjust. Kabel putus pula bang. Okay guys, korang pernah dengar tak satu pepatah ni tau? Kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Itulah dia situasi yang seharusnya
kita katakan untuk skot Harimau Melaya kali ni tau, betul-betul dipinggirkan. Okey, sedangkan Harimau Melaya ni daripada dulu memang ramai fan dia. Kenapa TV tempatan tak nak ambil? Okey, adakah kerana Piala Dunia baru berlangsung, TV tempatan dah kehabisan duit beratus juta? Beratus juta kau boleh ambil, takkan untuk Harimau Melaya, perjuangan untuk negara tak boleh kau nak ambil? Memang kecewa weh, kecewa. Okey, ramai peminat-peminat tempatan dia kecewa. Tak tahu apa sebabnya. Mungkin duit tak ada ke, ataupun kehangatan Piala Dunia ni baru lepas berlangsung. So aksi ni terlalu dekat dengan Piala Dunia membuatkan mungkin dah tak ada duit ke apa kan. Okey, dah lah skor Harimau Melaya kali ni di-ban oleh Atras Melaya. So TV tempatan pun tak nak ban juga ke? Alah hai kan. Dia mengundang kekecewaan jutaan peminat skot Harimau Melaya ni tahu. Okey, inilah satu-satunya piala yang orang cakap Malaysia boleh dakap kau tahu. Kan, kalau nak dakap Piala Dunia apa semua tu memang jauh lagi lah. Inilah piala dia, inilah saat ni lah kita nak bagi sokongan. Macam sebelum-sebelum ni, aksi Harimau Melaya dipenuhi oleh fan-fan tempatan, TV buat live, buat iklan, buat itu ni semua. Sekarang ni tak ada lah. Alah, tak apa-apa lah kan. Tengok ni, sekarang saya di Indonesia dan tengok ni bilik saya di hotel saya. Indonesia buka RTM klik GTV di hotel saya, pakai wifi hotel, tak perlu VPN. Tengah siaran langsung ni, tukar siaran. Saya buka siaran. Apa? Ini okey, saya buka sukan. Apa hebatnya RTM klik boleh diakses di Indonesia. Betapa pemurahnya Malaysia, rakyat Indonesia pun boleh tonton Piala Dunia secara percuma. Sedangkan yang keluarkan berpuluh juta ringgit berjuang untuk bida hak penyiaran Piala Dunia, Malaysia. Sampai ni berapa puluh juta ringgit pun saya tak pastilah, sebab katanya ada entiti swasta lah. Pun Malaysia lah yang tanggung, orang Malaysia lah. Tapi rupanya rakyat Indonesia pun boleh akses bersama. Kalau macam tu, 50 juta ringgit tu mintalah dekat Indonesia sikit. Okey, anda semua tahu ke tak sebenarnya sedang berlangsung persaingan EFF Hyundai Cup ni, ataupun Piala EFF ni lah yang babitkan 10 negara dalam persaingan Asia Tenggara ni. Malaysia pernah menang 2010 tu, tahu tak? Mungkin yang tahu, mungkin ada yang macam masih marah lagi kenapa tak ada live dan sebagainya. Kita dah menang perlawanan pertama betul dengan Myanmar. Kita akan lawan Laos di Ceras esok malam hari Selasa. Lepas tu kita akan lawan dengan Thailand dekat Bangkok. Kemudian kita rehat kejap, tak ada untuk match day keempat, dan perlawanan terakhir lawan Filipina. Sepatutnya di atas kertas kebiasaannya ini game yang kita memang boleh menang dan juga layak. Okey, cumanya daripada call up, daripada persiapan, persediaan dan juga mentaliti, saya kira ini mungkin satu perlawanan yang ada cabarannya, ada kejohanan ini yang mungkin membawa perspektif yang berbeza daripada sudut bola sepak selepas apa yang berlaku terhadap FAM dengan kes 7 pemain warisan tipu-tipu tu, dan sekarang ni ada pemilihan kongres dan sebagainya ya. Yang terpenting bagi para pecinta sepak bola adalah dapat menyaksikan tim nasional mereka bertanding dan memberikan dukungan penuh di setiap pertandingan, apapun platform penyiarannya.